WWE bakal buang wrestler lagi. Apa cerita ni? Wrestler yang power-power pula tu, Asha. Minggu lepas kita baru je dapat berita yang Ilya Dragunov tak sambung kontraknya. Dan beberapa hari yang lepas, aku ada perasan rumours ini bukan sahaja daripada akaun ni, ada juga akaun-akaun yang legit mengatakan rumours yang di mana berkemungkinan nama-nama besar, bukanlah nama besar tapi yang ada nama lah dekat WWE sekarang ni, antaranya Johnny Gargano, Bayley, Damian Priest, Carmelo Hayes, dan juga ada lagi beberapa nama yang jarang keluar TV, berkemungkinan selepas ini akan dirilis oleh WWE atas dua faktor. Yang pertama, diorang tak sambung kontrak, ataupun yang kedua disebabkan tak ada proper storyline untuk diorang ni. Disebabkan itulah WWE nak cut cost and then let go lah diorang. Itulah dia, Johnny Gargano, Bayley, Damian Priest, Carmelo Hayes, empat nama ni aku boleh cakap diorang ada karakter diorang sendiri. Dan Damian Priest tu okey lah, dia dah menang world champion apa semua. Johnny Gargano, Carmelo Hayes, future mat, muda lagi, kenapa nak buang kan? So tak wasted lah. Bayley tu itulah, dia nama besar WWE, tapi sekarang ni dah ramai sangat roster woman yang menyelah. So nak buat macam mana kan? Apa pandangan korang? Tapi ni just rumor saja. Kita kena tunggu Oktober nanti, betul ataupun tidak.